Dia ada tanggungjawab utama yang perlu kita fokus. Maksudnya hubungan kita dengan Allah lah. Kan bila kita jaga hubungan kita dengan Allah, apa sahaja masalah yang mai, kita akan boleh tenang. Kita akan boleh chill. Sebab tu jihad tak pernah ada istilah dalam hidup Jihad, oh aku berada di titik paling rendah, oh aku rasa dah fed up nak hidup. Jihad tak ada istilah macam tu. Walaupun mak ayah Jihad meninggal waktu Jihad masih kecil, Jihad redha dan Jihad doa ke Allah, ya Allah terima kasih bagi ujian, bantu aku untuk aku lalui ujian ni. Sedih pula. Selepas arwah mak pergi, Jiha ada siapa-siapa ke dengan bersama-sama Jiha? Dekat Penang tu sebab kan Jiha kan macam Ditinggalkan. migrate kan daripada Kelantan. Sebab Jiha asal pun memang all the time pun in Kelantan kan. Saudara semua. So Jiha Jiha macam mana meneruskan kehidupan tanpa mak, sebab mak kan kanser kan. Sakit kanser. Tak ada siapa-siapa. Sama macam Tasha. Jiha maksudnya Jiha anak